Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ini saya nak buat roti sosis dengan menggunakan kaedah Tanzong yang semestinya mudah dan sedap. Nampak lembut dan sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita sediakan Tanzong starter dahulu. Dalam kuali satukan 30 gram tepung high protein dan 150 gram air. Kacau bahan-bahan ni sehingga betul-betul sebati. Seterusnya, masak adunan ni dengan api kecil sambil sentiasa dikacau supaya tak berketul. Setelah adunan ni pekat seperti dalam video, tutupkan api dan masukkan ke dalam mangkuk. Tutup Tanzong starter kita dengan plastik wrap dan biarkan sehingga betul-betul sejuk sebelum digunakan. Boleh juga masukkan ke dalam chiller sebentar untuk lebih cepat sejuk. Seterusnya, satukan 2 biji kuning telur grade B dan susu. Pastikan berat dua bahan ni sama dengan 80 gram. Masukkan 50 gram gula halus, 4 gram yeast dan kacau sebati. Masukkan Tanzong starter tadi, 270 gram tepung high protein, 20 gram susu tepung dan gaul sebati sehingga membentuk dough seperti dalam video. Masukkan 40 gram margarin, 3 gram garam halus dan uli dough ni sehingga elastik. Saya uli dough dengan hand mixer selama lebih kurang 10 minit dengan speed paling rendah. Jika menggunakan hand mixer, jangan terus menguli dough 10 minit tanpa henti untuk mengelakkan mixer kita cepat rosak. Sesekali berhenti menguli beberapa minit dan sambung lagi menguli. Dough kita dah elastik bila kita tarik-tarik seperti dalam video dan ia tak mudah koyak. Sapu tangan dengan minyak masak dan bulat-bulatkan dough. Rehatkan dough selama 1 jam. Setelah 1 jam, tumbuk-tumbuk dough untuk mengeluarkan anginnya. Bahagikan dough kepada 11 biji dengan berat 52 ke 54 gram setiap satu. Bulat-bulatkan dough seperti dalam video. Tutup dough dengan plastik dan rehatkan dough selama 10 minit. Seterusnya, ambil dough pertama sekali yang kita bulatkan tadi. Sapu sedikit minyak masak atas dough dan pada rolling pin. Dan canai dough seperti dalam video. Masukkan dough ke dalam paper cup sambil ditarik-tarik. Ulang proses yang sama sehingga selesai. Rehatkan lagi dough selama 30 minit. Seterusnya, gunting bahagian tengah dough seperti dalam video dan letakkan sosis sambil ditekan. Sosis boleh dibelah dua atau diletak sebatang terus. Untuk membuat egg wash, satukan 1 biji kuning telur dan 2 sudu besar susu. Kacau sebati dan sapukan atas permukaan dough roti kita. Seterusnya, paipkan sos cili dan mayonis seperti dalam video. Taburkan juga parsley kering atas dough roti. Dough roti kita dah sedia untuk dibakar. Panaskan oven dan bakar selama 30 minit dengan suhu 180 darjah Celsius atau mengikut oven masing-masing. Alhamdulillah, roti sosis kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Membuat roti dengan menggunakan kaedah Tanzong ni, hasilnya roti kita sangat lembut dan kelembutannya tahan lama. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.